Dedicated Vecfu vs Shared Vecfu VPS, mana lebih sesuai untuk website? Bandingkan Dedicated Vecfu vs Shared Vecfu dari segi prestasi, steal time, fair use, PHP workers, database dan jenis workload. Dedicated Vecfu vs Shared Vecfu ialah perbandingan penting apabila memilih VPS untuk website. WooCommerce, Laravel, database atau aplikasi perniagaan. Dua pakej mungkin sama-sama menawarkan 4 Vecfu. Tetapi prestasi sebenar boleh berbeza kerana cara CPU fizikal dikongsi dan polisi penggunaan provider. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Baca lagi di zanzali.com. Jangan lupa like, follow dan subscribe.